Berita boom hari ini. Kak Nona menjelaskan situasi susulan kenyataan adiknya Kak KM berhubung isu melibatkan anak-anaknya yang masih dalam siasatan polis. Beliau mendakwa kenyataan terbuka kepada media telah memburukkan keadaan serta menimbulkan kekeliruan dalam kalangan orang ramai. Kak Nona mengesahkan tindakan undang-undang telah diambil bagi melindungi dirinya daripada dakwaan berlebihan, termasuk menghantar letter of demand kepada bekas suami Mazilan Eddie Abdul Manap dan Kak KM. Beliau mendakwa percubaan menyerahkan dokumen pada awalnya diabaikan namun kemudian diterima melalui WhatsApp dan email. Tindakan undang-undang itu bertujuan menghentikan penyebaran isu tular serta melindungi reputasinya. Kak Nona turut menegaskan Kak KM tidak wajar mencampuri urusan peribadi berkaitan anak-anaknya dan meluahkan rasa kecewa terhadap dakwaan berlebihan mengenai jemputan rumah terbuka.